Satu, dua. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada saudara. Nama diberi Muhammad Amjad Syahib Ramli daripada kursus Bahasa Melayu Pendidikan Rendah. Pada hari ini saya akan menjalankan sedikit ataupun satu sesi temuruga yang bertajuk Peranan Guru Bitara dalam Menjana Transformasi Pembelajaran Digital. Tema ini amat relevan kerana guru merupakan satu tonggak utama dalam melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital. Bersama saya ialah saudara Alif Najmi yang akan berkongsikan pandangan beliau berkaitan topik ini. Silakan Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Amjad Syahir kerana menjemput saya untuk sesi temuduga ini. Saya berharap perkongsian ini dapat memberikan sedikit gambaran tentang peranan penting guru bitara dalam memastikan transformasi pembelajaran digital dapat dilaksanakan dengan berkesan, insyaAllah. Baiklah, seterusnya kita akan menelusuri dengan lebih mendalam. Pada pendapat saudara, apakah yang dimaksudkan dengan guru bitara dan mengapakah peranan mereka begitu penting dalam era transformasi pembelajaran digital pada masa kini? Baik, terima kasih atas soalan tersebut. Pada pandangan saya, guru bitara ialah seorang guru yang mempunyai pengetahuan, kemahiran dan nilai profesional yang tinggi dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Guru bitara bukan sekadar menyampaikan kandungan pelajaran, malah mampu membimbing murid supaya berfikir secara kritis, kreatif serta mempunyai sahsiah yang baik. Dalam era pembelajaran digital ini, guru bitara juga perlu menguasai teknologi dan mengintegrasikannya dalam PDP agar pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif dan berpusatkan murid. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan Google Classroom untuk mengurus tugasan, kemudian guru juga boleh menggunakan Kahoot dan Quizizz sebagai pentaksiran formatif. Serta guru juga boleh menggunakan Canva bagi menghasilkan bahan pembelajaran yang lebih kreatif. Penggunaan teknologi ini bukan sahaja meningkatkan motivasi murid untuk belajar, malah dapat membantu mereka untuk menguasai kemahiran digital yang sangat diperlukan pada abad ke-21 ini. Itu pandangan saya. Baik, baik. Terima kasih Alif di atas pandangan tersebut. Seterusnya kita beralih kepada soalan yang kedua. Apakah cabaran utama yang dihadapi oleh guru dalam menjayakan transformasi pembelajaran digital di sekolah? Silakan. Terima kasih. Antara cabaran utama ialah penguasaan teknologi yang tidak seimbang dalam kalangan guru. Walaupun ramai guru telah mahir menggunakan teknologi digital, namun masih terdapat segelintir guru yang memerlukan lebih banyak latihan dan bimbingan. Selain itu, kekurangan kemudahan ICT seperti komputer, projektor dan capaian internet yang tidak stabil turut memberi kesan terhadap pelaksanaan pembelajaran digital, khususnya di sekolah luar bandar. Misalnya, guru mungkin telah merancang aktiviti menggunakan aplikasi dalam talian seperti Padlet ataupun Nearpod, tetapi aktiviti tersebut tidak dapat dijalankan dengan lancar kerana masalah internet. Di samping itu, guru juga perlu menyediakan bahan digital yang berkualiti yang memerlukan masa dan kreativiti. Oleh itu, sokongan daripada pihak sekolah, ibu bapa dan Kementerian Pendidikan sendiri amat penting bagi memastikan guru dapat melaksanakan pembelajaran digital secara lebih berkesan. Itu saja. Baik Alif, pandangan yang sangat menarik. Baik, kita akan pergi kepada soalan yang ketiga dan soalan yang terakhir. Pada pandangan saudara, apakah langkah yang boleh diambil bagi melahirkan lebih ramai guru bitara yang mampu mematuhi pembelajaran digital? Baik, pada pandangan saya, bagi melahirkan lebih ramai guru bitara, guru perlulah sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dengan mengikuti kursus, bengkel dan latihan-latihan berkaitan teknologi serta pedagogi digital.
Selain itu, guru juga digalakkan untuk menyertai komuniti pembelajaran profesional ataupun PLC bagi berkongsi idea, pengalaman dan amalan terbaik bersama rakan-rakan sejawat. Sebagai contoh, guru boleh berkongsi cara untuk menggunakan aplikasi seperti Microsoft Teams, Padlet ataupun Nearpod untuk menghasilkan aktiviti pembelajaran yang lebih menarik dan berkesan. Pada masa yang sama, pihak sekolah perlulah menyediakan kemudahan ICT yang mencukupi serta memberi penghargaan kepada guru-guru yang berjaya menghasilkan inovasi dalam pembelajaran dan pengajaran. Langkah ini bukan sahaja meningkatkan motivasi guru, malah dapat melahirkan murid yang kreatif, celik digital, berfikiran kritis dan mampu bersaing pada peringkat global. Itu sahaja pandangan saya. Baiklah Alif, terima kasih di atas perkongsian yang sangat jelas dan menarik sebentar tadi. Daripada temuduga ini kita dapat lihat jelaslah bahawa guru bitara bukan sahaja berperanan sebagai penyampai ilmu, malah turut menjadi sebagai pemimpin ataupun ketua pembelajaran yang mampu mengintegrasikan teknologi, membentuk sosial murid serta memacu transformasi pendidikan negara. Sama-sama Saudara Amjad Syahir, saya berharap semua warga pendidik akan terus meningkatkan ilmu, kemahiran dan penguasaan teknologi agar profesion keguruan akan terus relevan dengan perkembangan semasa. Dengan adanya lebih ramai guru bitara, kita mampu melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak mulia serta bersedia untuk menghadapi cabaran dunia digital ini. Terima kasih. Baiklah, sekian sahaja perbincangan daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.